Tetapi dalam masa yang sama, saya nak rakyat Negeri Sembilan, penduduk Negeri Sembilan bersiap sedia menghadapi pilihan raya. Mereka tak puas hati lagi. Hari ini statement demi statement, statement demi statement mereka keluarkan. Seolah-olah kita terpaksa menerima. Tetapi kita juga manusia. Saya juga manusia. Saya juga rasa tercalar. Saya juga rasa riba. Rakan-rakan seperjuangan juga rasa terperanjat. Peristiwa yang berlaku awal pagi tanpa satu perkara yang dimaklumkan kepada rakan-rakan yang lain. Ini merupakan satu perkara yang cukup di luar perancangan ataupun pengetahuan kita.